Hadirin, sejak zaman berzaman, kehebatan sesebuah tamadun tidak hanya diukur melalui kekuatan tenteranya atau keagungan binaannya, tetapi melalui kemampuannya menjaga kesejahteraan rakyat dari bangsawan hingga marhain. Dalam lembaran sejarah, kerajaan yang adil ialah kerajaan yang bijak menyimbang antara memberi dan menyekat, antara membantu dan mendidik. Namun, persoalannya kini, dalam dunia moden yang penuh cabaran, bagaimana kita mengimbangi antara keperluan rakyat dan ketahanan negara? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam Malaysia Madani. Yang berusaha Tuan Pengerusi Majlis, barisan panel hakim yang arif lagi budiman, penjaga masa yang sentiasa memegang prinsip Al-As, serta semua warga maya yang saya hormati sekalian. Nama yang diberi, Kasih Tasnim binti Muhammad Zaidi, bertemakan ekonomi mapan, kunci keberhasilan pembangunan sosial dan negara. Mauduk untuk pidato saya pada hari ini ialah subsidi, kemudahan atau beban kepada ekonomi negara. Hadirin yang saya hormati, maka sebelum itu wajarlah kita fahami terlebih dahulu apakah yang dimaksudkan dengan subsidi. Menurut Dewan Bahasa dan Pustaka, subsidi didefinisikan sebagai bantuan berupa wang atau kebendaan lazimnya daripada kerajaan yang diberikan kepada pihak tertentu. Namun, saya tanya kalian, dalam dunia yang serba mencabar ini, adakah subsidi masih menjadi rahmat yang menyubuh atau sudah menjadi beban yang melumpuhkan? Oleh itu, masuklah saya kepada isi yang pertama. Subsidi mampu meringankan beban rakyat serta menyokong kestabilan ekonomi negara. Hadirin yang saya muliakan, dalam kancah hidup yang kian mencabar, subsidi ibarat sauh yang menambat perahu rakyat daripada karam dalam gelombang kosara hidup yang tinggi. Ia memastikan harga keperluan seperti minyak masak, beras dan bahan api kekal mampu milik bagi majoriti rakyat Malaysia. Sebagai bukti nyata, Kerajaan Madani telah melaksanakan pelbagai inisiatif di bawah penyasaran subsidi seperti budi mai subsidi diesel, budi agri komoditi dan ketiga, budi individu. Hadirin sekalian, dalam hal ini bukan pengguna sahaja yang menerima manfaatnya. Subsidi turut menjadi suntikan semangat kepada industri tempatan yang strategik dan berisiko tinggi, menjadikannya lebih berdaya tahan dalam menghadapi cabaran pasaran global. Subsidi memainkan peranan penting dalam menyokong industri strategik seperti pertanian dan pembangunan teknologi yang memerlukan modal besar. Melalui bantuan ini, kerajaan memberi galakan kepada syarikat tempatan untuk meningkatkan daya saing dan produktiviti. Sokongan berterusan ini membantu pertumbuhan sektor-sektor utama sekaligus menyumbang kepada kemajuan ekonomi negara secara menyeluruh. Dalam kita meraih manfaat yang dibawa oleh subsidi, kita tidak boleh menutup mata terhadap sisi gelapnya, beban dan risiko yang turut hadir bersama dasar ini. Yang pertama, tanggungan kos subsidi terlalu tinggi. Subsidi melibatkan kos fizikal yang tinggi dan saban tahun menjadi beban yang kian berat. Menurut Kementerian Kewangan, subsidi dalam bajet 2023 berjumlah RM55 bilion dan meningkat kepada RM58.1 bilion pada 2024 dan RM58.2 bilion tahun ini. Walaupun bertujuan untuk meringankan beban rakyat, jumlah yang terus meningkat ini memberikan tekanan besar kepada kewangan negara. Dan yang kedua, penyalahgunaan dan kebergantungan subsidi. Suka untuk saya petik satu kenyataan daripada Sinar Harian bertarikh 28 Disember 2023. Di Malaysia, subsidi telah menjadi sebahagian daripada ekonomi negara sejak berpuluh tahun sehingga rakyat sentiasa berharap kerajaan terus menyediakannya. Mengapa? Ini kerana rakyat terlalu biasa dengan perkhidmatan dan barangan bersubsidi, seolah-olah ia menjadi hak mereka yang tidak boleh dipisahkan.
Kenyataan ini benar-benarlah mencerminkan realiti kita pada hari ini. Kebergantungan yang berlebihan terhadap subsidi bukan sahaja membuka ruang kepada ketirisan, malah melemahkan daya tahan rakyat. Kerana kemajuan dilihat sebagai pilihan dan bukanlah keperluan. Natijahnya, subsidi ibarat dua tangan yang saling berpaut, satu memimpin dan satu lagi menerima. Di antara usaha kerajaan yang saban waktu mencari solusi terbaik dan rakyat yang menadah tangan menerima, wujudlah satu tali amanah yang tidak boleh terputus. Jadi, saya ajukan kembali soalan ini kepada hadirin sekalian. Adakah subsidi ini satu kemudahan atau beban? Tepuk dada, tanya selera. Seperti yang diungkapkan oleh Tunku Abdul Rahman Putera Al-Haj, bapa kemerdekaan kita. Negara ini adalah tanggungjawab kita bersama. Masa depannya bergantung kepada sejauh mana kita bersedia berkorban untuk menjayakannya. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.